Masyarakat Kadazan Dusun di Sabah terkenal sebagai kumpulan etnik yang mempunyai kepelbagaian budaya yang unik. Antara kebudayaan yang masih kekal ialah amalan sogit. Sogit secara mudahnya dapat difahami sebagai suatu bentuk pampasan, ganti rugi ataupun denda yang dikenakan terhadap individu yang melanggar norma adat tradisi. Amalan sogit ini dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeza. Pertama, pengamalan sogit secara formal di Mahkamah Anak Negeri, dan kedua, pengamalan sogit dalam kalangan masyarakat kampung, terutamanya di kalangan masyarakat Kadazan Dusun. Institusi Kehakiman Adat Mahkamah Anak Negeri telah ditubuhkan buat pertama kali secara tidak rasmi oleh pihak syarikat berpiagam Borneo Utara British SBBUB pada tahun 1882. Pihak SBBUB telah melantik tokoh-tokoh tempatan yang terdiri daripada ketua-ketua kampung dan ketua-ketua adat menjadi ketua anak negeri dan penolong ketua anak negeri dalam pentadbiran untuk mengukuhkan kepercayaan masyarakat tempatan pada waktu itu. Mereka yang dilantik dipertanggungjawabkan untuk menjaga dan memelihara pengamalan adat dalam kalangan masyarakat kampung di dalam kawasan kampung masing-masing dan membantu kerja-kerja di Mahkamah Anak Negeri. Selepas negeri Sabah menyertai Persekutuan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia pada 16 September 1963, pelaksanaan sistem kehakiman Mahkamah Anak Negeri di Sabah terus dikekalkan. Dalam kaedah Mahkamah Anak Negeri, hukuman yang dikenakan adalah berdasarkan kesalahan yang termaktub dalam Undang-Undang Adat Anak Negeri tahun 1995. Salah satu contoh kesalahan ialah individu yang menyebabkan kawasan perkuburan terbakar sehingga mengakibatkan kerosakan kepada kuburan milik seseorang. Individu itu boleh didenda sejumlah wang ringgit yang sama nilai dengan kos baik pulih semua kuburan yang rosak beserta denda adat seekor haiwan ternakan ataupun gong yang dianggap sesuai dan munasabah mengikut adat di tempat tersebut. Selain itu, terdapat juga denda malu untuk hukuman adat terhadap pesalah yang telah mengakibatkan seorang individu lain teraniaya dan kehilangan maruah. Sebagai contoh, merujuk kepada Undang-Undang Adat Perkahwinan, Pertunangan dan Pikatan, mana-mana pihak sama ada lelaki ataupun perempuan yang memutuskan ikatan pertunangan tanpa sebab yang munasabah akan dianggap bersalah. Sekiranya bersalah, individu itu boleh dijatuhkan hukuman denda malu berupa sejumlah wang ringgit yang ditentukan beserta denda adat iaitu 2 ekor haiwan ternakan atau barang lain yang dianggap senilai, sesuai dan munasabah mengikut adat di tempat tersebut. Satu lagi kesalahan adat digelar kapanasan kampung merujuk kepada salah laku adat yang mencemarkan nama baik dan kesucian sesebuah kampung. Kesalahan ini merupakan kesalahan yang sangat besar kerana melibatkan perbuatan zina dan mencalarkan maruah keseluruhan penduduk kampung. Sebagai contoh, berdasarkan Undang-Undang Adat Anak Negeri, bahagian 3, di bawah kesalahan seksual, pasangan yang belum berkahwin dan telah melakukan persetubuhan haram, boleh dijatuhkan hukuman sejumlah wang tunai yang ditetapkan, beserta denda adat 2 ekor haiwan ternakan, ataupun barang lain yang dianggap senilai, sesuai dan munasabah, mengikut adat di tempat tersebut. Haiwan ternakan itu akan diserahkan kepada ketua kampung tempat kesalahan tersebut dilakukan untuk diadakan suatu upacara sogit kapanasan kampung. Seterusnya, denda adat yang lain ialah denda koimanan. Koimanan merujuk kepada denda terhadap individu yang melanggar perjanjian yang telah disepakati. Menurut Undang-Undang Adat Anak Negeri 1995, individu yang didapati bersalah kerana telah melanggar perjanjian yang telah disepakati boleh dijatuhkan hukuman iaitu membayar balik ganti rugi sebanyak 20% daripada jumlah perjanjian yang telah dipersetujui kepada pihak yang terkilan. Terdapat juga denda adat yang disebut kosoguluanan yang merujuk kepada individu yang berkahwin mendahului abang atau kakak yang tua, dalam erti kata lain, langkah bendul. Memandangkan ini merupakan kesalahan yang ringan, maka denda yang dijatuhkan juga tidaklah begitu besar. Denda yang dikenakan hanyalah berupa seekor unggas seperti ayam, itik ataupun angsa ataupun barang lain yang dianggap senilai, sesuai dan munasabah mengikut adat di tempat tersebut. Denda-denda ini perlu diberikan kepada abang atau kakak yang belum berkahwin itu. Pelbagai bentuk penceritaan berupa mitos dan legenda yang boleh didapati daripada masyarakat Kadazan Dusun berkenaan asal-usul kemunculan sogit.
Sebagai contoh, mitos yang mengatakan bahawa Sogit diperturunkan kepada masyarakat Kadazan Dusun melalui Dewi Huminodun yang telah mengajar bobolian pertama dari kalangan wanita berkenaan adat istiadat termasuklah ilmu berkaitan Sogit, jampi serapah, mantera dan seumpamanya. Perkara ini telah membezarkan Sogit kampung dengan Sogit di Mahkamah Anak Negeri. Perbezaan yang paling jelas ialah, Sogit adalah amalan eksklusif yang hanya diamalkan oleh masyarakat Kadazan Dusun dan beberapa suku kaum tertentu di Sabah sahaja, manakala di peringkat Mahkamah Anak Negeri pula, Sogit terpakai kepada semua kaum bergelar anak negeri di Sabah mengikut jenis-jenis denda yang termaktub dalam Undang-Undang Kehakiman Mahkamah Adat. Masyarakat Kadazan Dusun Kampung memberi maksud Sogit sebagai satu kaedah tradisi untuk menyejukkan kepanasan atau secara tersiratnya mengembalikan kedamaian di dalam kampung selepas berlaku pelanggaran ataupun kepanasan. Pada asasnya, fungsi Sogit di kalangan masyarakat Kadazan Dusun Kampung adalah sebagai medium untuk menolak ataupun melenyapkan bala yang sedang dihadapi oleh mereka. Sebagai contoh, ketika negara dilanda COVID-19, satu ritual pernah dilakukan di Nunuk Ragang dengan mengorbankan seekor kerbau diketuai oleh pawang ataupun bobolian bagi menolak bala yang disebabkan oleh penyakit tersebut. Dalam kalangan masyarakat dusun khususnya di daerah Ranau, Sogit turut berfungsi untuk memulihkan semangat selepas seseorang itu melalui trauma atau pengalaman sukar sehingga menyebabkan individu tersebut lemah dan hilang semangat untuk meneruskan kehidupan secara normal. Oleh sebab itu, Sogit sebagai pemulih semangat ini dilakukan untuk mengembalikan aura positif ke dalam diri seseorang selepas menghadapi hal-hal yang mendukacitakan seperti musibah dan kematian. Sebagai contoh, Sogit pemulih semangat dari kesedihan setelah kematian orang tersayang ini dilakukan dengan cara mandian dan ritual itu diadakan sama ada di sungai ataupun tepi pantai untuk memanggil semula semangat individu yang sedang berduka agar tidak terus terkenang akan si mati. Secara literal, Sogit dalam kepercayaan Kadazan Dusun Kampung tidak keterlaluan jika dikatakan sebagai suatu bentuk pemeteraian ikatan perjanjian di antara manusia dengan makhluk gaib. Hal ini boleh dilihat umpamanya dalam pembukaan kawasan baru atau pembersihan kawasan hutan. Sogit dilakukan dengan ritual penyembelihan binatang ternakan sebagai perumpamaan bahawa tanah yang dibersihkan untuk tujuan pembangunan, penempatan, bercucuk tanam dan mendirikan rumah itu telah ditukarkan dengan upacara perjamuan sembelihan. Maka, makhluk gaib yang berada di kawasan itu dianggap tidak boleh lagi datang mengganggu. Sekiranya makhluk gaib itu ingkar, ia akan disembelih seperti ternakan tersebut. Oleh yang demikian, jelas menunjukkan bahawa dalam kalangan masyarakat Kadazan Dusun Kampung, Sogit berfungsi sebagai pemeteraian perjanjian di antara manusia dengan makhluk halus. Dalam konteks yang berbeza, Sogit juga berfungsi sebagai satu bentuk sedekah. Fungsi Sogit sebagai sedekah dapat dilihat sewaktu berlakunya peristiwa kematian di kalangan masyarakat Kadazan Dusun. Sebagai contoh, sekiranya berlaku kematian, orang-orang kampung akan mengeluarkan Sogit berbentuk beras dan menyerahkannya kepada keluarga si mati sebagai sedekah di samping sokongan moral untuk meringankan beban mereka. Kesimpulannya, Sogit adalah budaya yang diwarisi sejak berzaman dari nenek moyang masyarakat Kadazan Dusun di Sabah. Namun, ketika zaman penjajahan British, amalan ini telah dijadikan sebagai kod adat untuk membentuk undang-undang yang diamalkan di Mahkamah Anak Negeri sehinggalah ke hari ini. Oleh sebab itu, Sogit dapat dilihat melalui dua sudut, iaitu Sogit Mahkamah Anak Negeri dan Sogit Kampung. Jelas menunjukkan, pengamalan Sogit di Mahkamah Anak Negeri lebih bersifat formal dan tidak melibatkan peranan bobolian serta terpakai secara meluas merangkumi anak negeri di Sabah. Hakikatnya, adat dan budaya Sogit tetap teguh sepanjang masa, justeru menjadi satu identiti unik bagi perpaduan masyarakat Kadazan Dusun di mata sejagat.